As a qualified beauty specialist and in beauty line for almost 20 years, I believe only natural is beauty. Beauty on the heart is real and forever. Use natural product as our daily skincare. And honestly, I'm strongly against getting beauty on face or any of the body part under knife. Kaedah rawatan plastik adalah salah satu kaedah rawatan yang cukup kontroversi kerana ia mengubah struktur asal wajah dan juga keseluruhan fizikal seseorang. Jadi apabila wajah atau fizikal kita dibedah, maka ia akan mengubah identiti seseorang itu secara total dan ada yang ketagih untuk mendapatkan rawatan yang lebih radikal dengan mengubah seluruh bentuk tubuh mereka. Seperti Michael Jackson yang kita lihat dari seorang yang berkulit hitam, kini beliau telah menjadi seorang yang berkulit putih. Tetapi apa yang kita lihat kini, wajah beliau mula mereput dan kelihatan seperti mayat. Terima kasih rakan-rakan wartawan atas pandangan anda tadi. Kita masih bersama Dr. Nasir Zahari. Doktor, apakah tanggungjawab yang kita boleh sama-sama pikul bersama untuk mereka-mereka yang ada niat untuk melakukan plastik surgery ini, kerana mereka terdedah dengan mungkin informasi yang salah sebagainya. Jadi apa yang kita boleh bantu mereka? Saya rasa it has to be a concerted effort lah dari semua orang, dari semua pihak maksud saya. Saya rasa media main peranan yang besar. Saya rasa media kena orang kata bertanggungjawab. Memang media bertanggungjawab lah, cuma kena pastikan bahawa informasi itu memang yang tepat dan betul. Ataupun lebih sekarang kita kena paparkan lebih banyak mereka-mereka yang gagal melakukan plastik surgery tempat-tempat yang tak betul itu perlu di-highlightkan lebih banyak. Mungkin juga, tapi itu melibatkan orang kata legality dan sebagainya, mungkin agak susah. Sebab itu akan mendatangkan masalah lain pula. Tapi saya rasa mungkin highlightkan tempat-tempat yang sepatutnya, tempat-tempat yang berjaya melakukan pembedahan yang hebat, yang sangat terkenal dengan pesakit-pesakit yang datang dari luar negara dan sebagainya. Nanti itu lebih mudah dan orang kata lebih positif rather than kita bawa yang negatif out. Sebab nanti orang kata, wah semua negatif dan semua takut. Tak mau belajar surgery lagi dah. Jadi kita tak nak create that kind of environment pula. Apakah kita boleh lakukan selain daripada kita memberi kekuatan untuk perubahan daripada luaran fizikal tu, mungkin dalaman tu seperti Dr. Farah katakan tadi, mungkin itu area ataupun ruang-ruang yang tidak diberi penekanan, dan itu yang sepatutnya kita beri kekuatan juga untuk menambah keyakinan mereka-mereka yang rasa kurang keyakinan ni. Ya, memang benar. Kalau saya bagi lecture ke talk dan sebagainya oleh organisasi yang suruh saya bagi talk, saya sentiasa mementingkan kedua-duanya sekali. Dia datang hand in hand. Kalau kita ada rupa paras yang cantik tapi karakter yang tak bagus, kecantikan itu tahan mungkin 1 jam sahaja. Dan orang akan kata tak bagus lah kan. Kalau dia ada kecantikan dalamannya sangat bagus, walaupun rupa dia mungkin pada kebanyakan orang tidak begitu menawan, tapi selepas beberapa hari kita tengok orang tu jadi sangat-sangat diinginin dan jadi sangat-sangat menarik. Jadi ini yang betul yang macam Nazir cakap, memang kita perlu ketekankan. Jadi itu dia, society, ibu bapa, mungkin masyarakat dan sebagainya kena mengatakan bahawa karakter kita mesti betul untuk kita kelihatan menawan. Jadi itu yang memang saya setuju sangat. Bagaimana pula dengan potensi Malaysia ataupun industri seperti yang Dr. Nasir cakapkan tadi, kita menuju ke sebuah negara maju dan pastinya medical tourism ni salah satu sektor yang pertumbuhannya cukup pantas. Jadi apa the best practice yang kita boleh lakukan di Malaysia, dan apa ikon ataupun contoh-contoh yang kita boleh ambil di luar sana? Negara mana yang melakukan best practice dalam saya rasa kalau cakap pasal best practice, kita tak payah pergi jauh lah. Walaupun kita tidak begitu menyukai negara jiran kita Singapura, mereka menjalankan praktis yang sangat bagus, standard care yang sangat tinggi. Apa ciri-ciri mereka yang selalu? Mereka mementingkan kualiti, keselamatan dan kualiti yang perubatan yang mereka deliver. Jadi itu tak ada kompromi langsung. Bukan setakat komersial saja. Bukan setakat komersial saja. Jadi mereka, of course mereka akan buat duit, itu memang no doubt. Tapi yang penting mereka mesti memastikan bahawa keselamatan tu yang priority, dan kedua, the best of treatment to be given to the patients. Tetapi di Malaysia harga masih kompetitif. Di Malaysia kita mesti lihat dari segi relatif lah. Kita punya roti canai masih murah lagi, roti tarik kita masih murah. Jadi kita lihat dari segi keseluruhan. Jadi kita dari segi harga kita tak boleh orang kata bandingkan dari segi harga sahaja. Jadi yang penting yang saya cakap tadi, yang quality, safety. Yang ketiga, kita mesti konsisten apa yang kita buat tu.
Jangan kita buat sesuatu hari ni macam tu dan kemudian esok kita kata oh ni dah tak bagus, kita nak buat cara ni pula. Sekarang kita dari sudut modal insan pakar selain daripada Dr. Nasir ramai kan di Malaysia kita sekarang? Tak ramai lagi modal insan. Itu pasal ramai yang bercambah yang tidak bertauliah yang buat tu sebab kena hati-hati tu. Ya, dia panggil market and demand. Demand terlalu banyak, orang yang nak buat terlalu sedikit. Tapi ada orang confuse macam apa tu industri kecantikan ni. Itu ada kata pergi salon, pergi tempat-tempat apa nasihat doktor pada mereka ni? Jangan pergi pada salon untuk pembedahan atau untuk rawatan kecantikan yang memerlukan prosedur dilakukan. Tiada pakar kecantikan atau beautician yang dibenarkan untuk memberi apa-apa suntikan. Itu memang melanggar undang-undang. Seperti botox lah atau fillers, nak mancungkan hidung semua memang tidak boleh dilakukan oleh beauty salon. Dan lagi satu, walaupun klinik itu memang orang kata dijalankan oleh seorang doktor, tapi kalau dia tidak bertauliah untuk melakukan pembedahan plastik dan klinik itu sendiri tidak orang kata ada peralatan yang cukup untuk menjalani pembedahan plastik, mereka tidak boleh menjalankan pembedahan dengan selamat. Jadi ini semua perlu difahami. Maknanya bukan saya pergi kepada doktor juga. Kan apa salahnya kan Tapi doktor itu tidak bertauliah. Jadi yang penting doktor bertauliah dan ada banyak website yang kalau you type aja keluar. Tak ada masalah, Google je lah. Google aja. Okey, terima kasih Dr. Nasir Zahari atas pandangan. Kita banyak lagi nak tanya ni. Banyak benda kita boleh kongsikan pandangan dan pendapat. Tapi itu saja masa yang kita ada dan insya-Allah topik kita malam esok apa ya? Topik kita malam esok saya lupa. Hari Senin. Topik kita hari Senin iaitu keganasan di sekolah. Minta maaf. Terima kasih Lokman. Keganasan di sekolah pada malam Isnin. Jadi hantarkan pendapat dan juga pandangan anda ke blogspot kami melalui Facebook dan sebagainya. Jadi untuk itu sekian. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Terima kasih. Okey, sama.